Bukan berarti mengarah. Saya macam ni, saya tidak mau membazirkan tenaga dan duit orang. Sila semangat. Macam ni lah, ketika saya prolific berguna untuk masyarakat itu kan, saya selalu mendesak mereka agar memberikan komitmen yang sepenuhnya kan, kerana amat penting apabila seorang pengarah atau producer mau berkarya, dia bukan berkarya berdasarkan ikut nafsu dia berdasarkan kooperasi ataupun ni secara berkumpulan. Dia punya secara teknikal, dari segi teknikal lampu, dari segi orang kata art direction itu kan. Jadi perlu berkompromi dari segi segala aspek. Jadi masuklah pelakon. Walaupun pelakon tu sehebat macam Dewa Kayangan, dia punya pangkat darjat, perlu dia kolaborasi untuk menjaga kualiti produksi itu sendiri, production value kat situ. Jadi itu yang saya tekankan dalam produksi saya yang PAS. Jadi apabila sekarang ni peranan saya dah beralih bertukar di depan kamera, maka amalan yang saya desak ketika itu perlu saya praktikkan sekarang ni. Jangan orang kata cakap tak cuba fikir. Dulu kau desak orang, suruh orang kerja sampai pukul 7 8 pagi kan. Dari kerja dari pagi ke pagi. Dia bagi kau pula kau nak komplain kan. Jadi saya tak boleh bercakap macam tu. Saya kena akur dengan sistem. Macam ni. Dia merupakan satu evolusi setiap pengarah. Setiap pengarah itu dia ada sampai masanya dia memang dikenali, tetapi bahannya tidak lagi menjadi orang kata satu gimmick atau perisa masa ginilah orang kata flavor of the day kan. Ramai pengarah dunia Tan Sri Ramli satu ketika macam tu kan, apabila hujung zaman dia, kebilangan dia, hujung dia orang kurang, bukan tak bagus produksi dia, tarikan dia kurang. Jadi benda ni berlaku pada saya ketika ini, walaupun saya tidak mengatakan filem terakhir saya Nabi Laka itu filem yang gagal, tetapi nama brand itu tidak menarik pula kan. Di Hollywood sendiri pun pengarah hebat seperti Frank Darabont, Joel Cohen, apa semua yang pernah buat masterpiece untuk Power Gram sudah beralih ke Netflix apa semua kan. Sekarang ni itu kitaran dia, itu kebenaran dia. Jadi saya perlu terima hakikat. Tapi alhamdulillah saya masih diperlukan, cuma position tu bertukar di depan kamera kan. Jadi lately ni, kebelakangan ni saya tengok hampir kebanyakan filem-filem yang ditayangkan di Power Gram kita ni, penonton dia tidak berkompromi dengan kualiti. Tak macam dulu. Dulu ya, filem lebih kurang asalkan orang kata ada gambar dia, pelakon dia tak begitu kaku apa semua, dia boleh telan kan. Tapi sekarang tak ada. Production value dia kena high end, semua kena high end, everything kena high end. Dia tak kompromi benda ni. Maknanya disiplin pembikinan filem sekarang ini sudah mencapai satu orang kata piawaian yang sangat profesional. Jadi bagi saya tidak ada perjuangan lagi. Maksudnya benda tu dah dipraktikkan kat sini, jadi saya boleh relax lah. Bukan berarti mengarah. Saya macam ni, saya tidak mau membazirkan tenaga dan duit orang. Saya tahu saya akan buat, tetapi untuk pancingan penonton, untuk membeli tiket apa, saya percaya sudah hampir tidak ada. Kecuali kalau OTT kan, OTT ataupun keluar dalam Netflix ke apa semua, itu mungkin ada. Pasal orang tengok, oh filem Azim Osman, okeylah kita tengok. Tetapi untuk orang nak tengok filem Azim Osman, pergi naik MRT, naik bas, batu beli tiket online apa semua, sudah tidak. Penonton dia salah. Pasal kita faham satu kepala orang untuk belanja menonton wayang tu, paling sikit dia akan belanja antara 40 hingga 50 ringgit satu kepala. Jadi dia akan memastikan duit yang dibelanjakan benar-benar berbaloi, benar-benar itu. Dan nama Azim Osman tidak dapat memberi satu garanti dia akan memberikan kepuasan 100% pada dia lah kan. Itu. Lebih baik saya cakap dengan perasaan, jangan orang kata dia jenis cok sendiri kan. Baik, itu kitaran. Zaman saya sudah ada. Saya bangga dengan Lieutenant Anan saya sudah orang kata terima masterpiece dengan senario, dengan XX3, dengan Putri Impian apa semua. Jadi saya tak lagi kerja. Sangat-sangat mengagumkan saya apabila filem-filem kita memungut kutipan tiket yang lebih tinggi daripada filem Hollywood. Jadi ini satu evolusi yang sangat-sangat sihat bagi saya kan. Jadi antara generasi muda pembikin filem baik pengarah kepada penerbit apa, mereka bersaing sesama sendiri untuk mendapatkan orang kata lebih kualiti. Mereka dia punya orang kata perjalanan ataupun evolusi itu tidak macam dulu. Kalau dulu dia punya perangai sikap ialah siapa lebih popular atau macam ni, siapa lebih orang kata mendapat perhatian volume penonton yang paling ramai. Jadi untuk dapat volume penonton yang paling ramai, tidak cukup sekadar
apa ni, mempunyai cerita yang baik ataupun dia kena segala aspek, terutama production value. Kerana penonton sekarang ni dah pandai menonton dan dia tahu filem mana filem murah dan filem mana filem yang dibuat cincang. Filem mana yang dibuat dengan penuh disiplin. Saya letakkan perkataan disiplin, bukan berarti dengan disiplin. Kerana disiplin pembikinan filem itu kita tahu, filem itu nak pembikinan dia sangat-sangat rumit. Bukan benda tu banyak genyah-genyah saja. Tetapi dengan disiplin yang sangat banyak pula cakap kan. Dengan disiplin yang tinggi kan, dia akan menghasilkan sesuatu yang sangat-sangat memuaskan hati. Benda yang tak ada kita perlu adakan. Benda yang orang kata itu kita pakai logik, kita pakai apa yang praktikal untuk kita menyiapkan kerja sampai siap kan. Jadi banyak orang kata ketika zaman saya kegemilangan saya dulu tu, saya buat kerja tanpa skrip. Memang itu merupakan satu disiplin yang sangat buruk sebenarnya, tetapi ketika itu saya perlu menggarapkan kerja saya, menjalankan kerja saya mengikut pada apa yang ada. Jadi kalau saya membuat skrip yang sudah saya prepare, tiba-tiba kat lokasi ekstra tak ada, lokasi tak perfect apa sebagainya, saya terpaksa olah lagi sekali. So apa yang saya lakukan ialah saya cakap kat production manager, apa yang kau ada itu yang aku guna. Maka saya datang set, saya akan olah cerita saya mengikut apa yang ada. Itu dulu. Tapi sekarang ini disiplinnya ialah sebelum kita keluar set, sebelum kita masuk itu, semua kena ada, semua kena tahu kerja, kena semua masing-masing kena ada disiplin. Kan? Jauh beza daripada cara saya bekerja zaman dulu. Jadi bagi saya penuh bangga mengatakan kita sekarang ini benar-benar mempunyai industri filem. Dulu saya malu nak mengaku industri filem. Dulu kita memang kata industri kampung kan. Sekarang ni industri filem memang wujud. Kerana kata-kata produksi yang saya ikut mengamalkan orang kata SOP yang tersusun, yang teratur, yang setahap dengan disiplin antarabangsa, SOP antarabangsa.